Ada orang berdiam. Tengah hari buat dah. Sementara kita nunggu dinner ni tau. Apa yang ada di macam di bin dulu ya, Esplanade siang kan Albi ya. Masing-masing lah. Rindu saya dengan bin dulu sih. Sama-sama membeli apa juga nak buka masa ya. Macam-macam kuih lah. Saya tengah berehat sekarang. Berehatnya dalam 3 kata yang bekerja 2. Saya tantok ya. Oh, pandai demam. Singgah pandai demam. Sebelumnya nak tanya apa nak special untuk tonton ni tau, ada yang special di bazar. Kalau dia baca biasa tapi biasa. Ni tak nak dia buat. Dia buat. Itu ayah puasa. Dia lagi senyum dia tak nak cakap. Terima kasih Bab dan juga rekan-rekan yang lain dari Seri Aman, dari Bintulu, Miri dan juga Limbang untuk pertemuan kita di Miri juga. Okey, untuk perkongsian dari Sibu saya nak kongsikan 2 aja lah, 3 sebenarnya. Pada hari Jumaat 7 Mac yang lalu telah pun diadakan program belajar Ramadan DUN 41 Kuala Rajang yang berlangsung selama seminggu, bermula di Kampung Kikinyau. Program tahunan ini dimulakan dengan solat Jumaat bersama dengan masyarakat setempat yang mana petang itu turut menyerahkan cek kepada Lakir untuk aktiviti masjid, di samping memberikan dana daripada Pusat Khidmat N41 serta sumbangan duit raya kepada seramai 53 orang PBI daripada asnaf, anak yatim piatu, ibu tunggal, golongan kurang upaya dan juga warga emas. Selain itu, program ini juga turut disertai dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dato' Haji Muhammad Trang bin Isa. Turut kesempatan bertemu penduduk di Masjid Al-Firdaus Tanjung Manis serta menunaikan solat asar bersama-sama sebelum meneruskan majlis berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan tarawih di Masjid Kampung Rajang, dan turut menyampaikan sumbangan serupa kepada seramai 339 penerima. Dan sepanjang belajar Ramadan turut dilibatkan beberapa fasa ziarah yang menyeluruh ke seluruh kawasan DUN Kuala Rajang, iaitu Kampung Belawai, Jerijil, Tanjung Manis, Kampung Rajang, Masjid Abdul Takin, Masjid Kampung Selalang, Al-Rahmah dan Masjid Darul Saadah, Taman Susur Jambu, Sarike. Dalam masa yang sama, semoga pertemuan di bulan yang mulia ini akan memberi peluang untuk kita dapat mendengar perbincangan daripada rakyat secara langsung sekaligus mengeratkan hubungan yang membawa manfaat dan keberkatan kepada seluruh masyarakat di DUN Kuala Rajang. Dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain ialah program bagi yang diadakan oleh Yayasan Kepimpinan Al-Bait dengan kerjasama Tabung Bantuan Sarawak dan Koperasi Al-Bait Sarawak berhadakan, yang mana projek infak baju raya Al-Bait bersempena Iftar Perdana Sibu yang diadakan pada hari ini 8 Mac pada jam 7 petang, 7 malam di Dewan Kompleks Islam Sarawak. Dan untuk menambah lanjut bolehlah menghubungi Encik Fahmi di talian 011-5874-1405, Encik Hashim 0198482657 dan ke pejabat 082-544-997. Jadi inilah antara program yang ingin saya kongsikan bersama dari Sibu untuk pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillah, walaupun di penghujung pertemuan kita sempat dua suara saya didengar oleh rakan-rakan kita. Yes. Okey, terima kasih banyak dari Sibu untuk pagi tu. Okey, pulangkan. dah terang. Tadi jam gelap dah. Okey, terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan kita yang sudi berkongsikan apa aktiviti dan juga cerita untuk pagi tu. Terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih juga Bab. Ya. Sama-sama. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, sama-sama.
Baru sekali. Kita pakai waktu apa di sia awal kita bayar tu? Azerbaijan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye. Alright, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita, Mercy cerita